Kemalangan ngeri menimpa seorang lelaki warga Pakistan selepas motosikal ditunggangnya dilanggar sebuah trailer sebelum digilis dan diseret sejauh 100 meter di kilometer 55 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan di Keluang. Ketua Polis Daerah Keluang, Asisten Komisioner Bari Muhammad Noh berkata, kejadian jam 12.05 tengah malam itu telah mengorbankan mangsa dikenali sebagai Sajjad Ali berusia 30 tahun. Hasil siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika kedua-dua kenderaan dari arah Simpang Renggam menghala ke Johor Bahru. Katanya pemandu trailer berusia 27 tahun itu telah melanggar bahagian belakang motosikal mangsa di lorong kiri jalan dan menyebabkan lelaki terbabit maut di lokasi kejadian akibat parah di kepala serta badan. Hasil ujian saringan awal air kencing mendapati pemandu trailer itu negatif dadah dan permohonan reman akan dibuat untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.